Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan penuh keberkatan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam liputan khas program Ihya Ramadan yang berlangsung di Dewan Seri Gemilang, Sekolah Kebangsaan Seri Wakaf Baru. Saya Nur Fawaz Sofia binti Suhaimi, pengacara anda dari TVPSS Seri Bitar Channel. Pada hari ini, suasana di Dewan Seri Gemilang sangat meriah dengan pelbagai aktiviti menarik sepanjang bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut suasana dan pandangan murid-murid tentang program ini, kita terus sahaja bersama wartawan kami di lokasi. Dipersilakan. يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. Terima kasih kepada pengacara di studio. Assalamualaikum dan salam Ramadan kepada semua penonton TVPSS Seri Bitara Channel. Saya Nur Airahani, wartawan cilik anda pada hari ini. Seperti yang anda lihat, program Ihya Ramadan di sini disambut dengan sangat meriah. Murid-murid begitu bersemangat menyertai aktiviti yang telah disusun oleh pihak sekolah. Baiklah, sekarang saya bersama seorang murid untuk berkongsi pengalaman mereka. Boleh perkenalkan nama dan kelas? Saya bernama Muhammad Khalif Iman bin Muhammad Nazim dari kelas 6 Zamrud. Apakah aktiviti yang paling menarik dalam program Ihya Ramadan hari ini? Aktiviti yang paling menarik ialah tadarus Al-Quran kerana dia dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Apakah yang kamu pelajari daripada program ini? Yang saya pelajari ialah dapat memperbaikikan bacaan saya. Terima kasih atas perkongsian yang sangat baik. Sama. Sekarang saya bersama seorang lagi murid. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Ahmad bin Ramli daripada kelas 6 dan 5. Bagaimanakah perasaan kamu menyertai program Ihya Ramadan ini? Perasaan saya sangat gembira kerana dapat belajar banyak tentang Ramadan. Apakah harapan kamu sepanjang bulan Ramadan ini? Saya berharap dapat berpuasa penuh dan rajin solat. Masya Allah, semoga terus istiqamah. Terima kasih. Baiklah, itu sedikit perkongsian daripada murid-murid SK Seri Wakaf Baru yang begitu bersemangat menghidupkan bulan Ramadan ini dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada pengacara di studio. Terima kasih kepada wartawan kami atas laporan yang sangat menarik sebentar tadi. Semoga program Ihya Ramadan yang diadakan di Dewan Seri Gemilang, SK Seri Wakaf Baru ini dapat memberi manfaat serta menyemai nilai-nilai Islam dalam diri setiap murid. Sekian liputan khas daripada kami di TVPSS Seri Bitar Channel. Saya Nur Fawaz Sofia binti Suhaimi mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat meneruskan ibadah di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Sudah lama tak berjumpa, kampung belah mana, baju raya awak warna apa, nyalakan berita hari untuk kita. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقام